kepada 1. So 6 bahagi 6 lah. So ini tengah-tengah, ambil kat sini. Negatif jadi positif. Kalau positif jadi negatif. Okey, negatif ikutlah. Ini belakang ni ikut. So ini adalah yang lama. Okey, yang baru ni nak macam mana? So, yang punca dia ada 2. Baru ni. So sama juga hasil tambah. Bagi tambah, bagi darab. Okey, ini kita kembangkan. Kita kembang. Tapi nak tambah mesti ada penyebut yang sama. So kat bawah ni macam mana nak jadi alpha beta? Kita darab dengan beta. Okey, bawah darab beta, atas darab beta. Yang ni alpha beta darab alpha, atas tu darab alpha. So atas tu ada beta, ada alpha. And then kita dapat ni boleh hasil, di atas ni boleh hasil tambah. Betul? Bawah ni kita satu je lah. Okey, kemudian nanti isi. Isi nilai dia. Isi dia tidak. Setiap petang dia macam ni. So, isi nilai dia, isi nilai dia. So, ini adalah 5/6. Bawah ni adalah negatif 1. So, jawapannya negatif 5/6. Kalau tak pasti, guna kalkulator. Itu je. Okey, yang kedua, dengar dulu. Jangan buat dua. Okey, yang kedua, 1 darab 1. Dapat apa? 1. Bukan 1 tambah 1 lah. Alpha darab beta. Alpha beta. So ada apa beta? Ada. Yang kita darab negatif 1. Jadi jawapan negatif 1. So macam mana? And then tadi ingat tak? Negatif dari positif. So yang ini bila kita dapat jawapan, kita isi lagi dah. X kuasa 2. Ini negatif akan jadi positif. Yang tengah ni je. Yang lain negatif ikut. Yang tengah ni je yang nak tukar. Tapi bila kamu ganti tu jangan tukar lah. Dia hanya dari mana? Dari persamaan tukar tadi jadi negatif pun. Okey? Kalau dari ni nak ambil masuk sini, dia tukar. Bila ganti tak payah tukar negatif positif ya. Okey. So, habis ni bro. Saya tak bentuk mesti nak tukar bentuk darab 6, semua darab 6, semua darab 6, semua darab 6. Okey? Boleh? Berapa markah? 4 markah. Dia tengok, jangan tengok ni. Dua-dua tengok. 1 markah. Ganti dengan betul 1 markah. Okey, jawapan 1 markah. Mesti 1 markah. Bila you tukarlah kat sini, mungkin sini 3 markah. Okey? Boleh? Boleh kan? Maka di sini mesti jawapan ada 1 markah, 2 ni 1 markah, 2 ni ya, 2 1 markah. Ini 1 markah, ganti dengan betul ini 1 markah. Tapi biasa ni ini 3 markah je. Biasa 3 markah atau tak banyak markah. Atau 2 markah. Tapi ini bagi 4, so kita bagi 4. Tapi biasa 3 markah saja.